Simpan emas untuk pesara. Simpanan emas yang sesuai bergantung kepada keperluan individu. Ada golongan yang mau memaksimumkan keuntungan dalam simpanan. Jadi, untuk golongan tu, perempuan boleh dapatkan gold bar yang bersaiz-besar seperti gold bar 100 gram, 250 gram ataupun 1 kilo. Sebab harga per gramnya untuk 3 item tu lebih rendah dan kos gold premium per gram lebih murah. Jadi, dengan simpanan 3 item besar tu, perempuan akan dapat keuntungan lebih berbanding simpanan item yang kecil. Cuma, perempuan perlu ingat, bila perempuan nak jual emas perempuan tu, perempuan perlulah jual sekeping tu sekaligus. Untuk golongan pesara yang simok jual emasnya dalam jumlah yang besar, perempuan boleh dapatkan item emas yang bersaiz kecil dan sederhana seperti gold bar 10 gram, 20 gram, 5 dinar dan 10 dinar. Sebenarnya, pesara-pesara digalakkan untuk menyimpan simpanan sidak ke dalam bentuk emas. Yang pertama, emas tu kalis inflasi. Yang kedua, perempuan boleh selamatkan simpanan perempuan dari jatuh nilai akibat kejatuhan nilai ringgit yang semakin lama semakin ketara. Jadi, saya nak ni bergantung kepada keperluan dan bajet simpanan persaraan perempuan. Untuk bimbingan selanjutnya ataupun perempuan berminat untuk mulakan tabungan persaraan, perempuan boleh isi borang sign up di caption untuk kami bantu sebaiknya.